Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nawal Aisyah dari kelas 5 Golden, wartawan Landstep Studio yang bertugas pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan sedikit sedutan perjalanan aktiviti yang dijalankan. Majlis ini dianjurkan oleh Unit Bimbingan Sekolah di bawah Cikgu Malatha dan Cikgu Intan Nur Ashikin. Untuk makluman semua, majlis ini dilaksanakan bagi mengiktiraf dan melantik para pemimpin muda sekolah yang akan memegang amanah dan tugas penting di sekolah. Bukan itu sahaja, majlis ini turut diadakan oleh pihak sekolah bagi menaikkan semangat dan motivasi para pemimpin untuk melaksanakan tugas dengan penuh komited dan penuh dedikasi. Motivasi yang tinggi ini sangat penting bagi mereka melaksanakan amanah yang diberi untuk kelancaran, disiplin dan perjalanan aktiviti sekolah. Para pemimpin yang dilantik ini akan memegang tugas dan jawatan selaku Student Leader Board sekolah, Badan Pengawas, Pengawas Pusat Sumber, Pembimbing Rakan Sebaya, Skuad Musolah serta Ketua dan Penolong Ketua Kelas. Sepanjang majlis, terdapat beberapa aktiviti yang disusun. Antaranya, bacaan doa, ucapan dan amanat daripada Cikgu Quratul Ain, GPK Hal Ehwal Murid, SK Taman Pulai Emas dan acara kemuncaknya, penyampaian sijil bagi semua pemimpin muda. Cikgu, boleh kongsikan sedikit tentang majlis hari ini dan apa harapan cikgu? InsyaAllah boleh. Terima kasih atas soalan awak tadi. Okey, insyaAllah. Pada pendapat saya, majlis hari ini telah berjalan dengan lancar. Saya dapat melihat semangat pemimpin-pemimpin muda STEP. Tahniah. Dan harapan saya adalah mereka adalah suara kami. So, mereka akan sama-sama menjaga sekolah supaya matlamat dan hala tuju sekolah akan tercapai. Terima kasih. Tahniah. Terima kasih. Boleh kongsikan sedikit perasaan anda? Perasaan saya berasa sangat gembira dan bangga kerana dilantik jadi sebagai pengawas. Saya harap saya lebih bertanggungjawab dan lebih berdisiplin untuk menjadi pengawas. Saya berasa gembira apabila mendapat jawatan dan saya haraplah saya dapat bertugas dengan baik untuk tahun ini. Saya rasa gembira telah dapat dilantik sebagai pengawas pusat sumber. Bertuah sangat dapat menjadi pengawal pusat sumber dan saya harap saya akan menjalankan tugas dengan baik. Saya sangat seronok kerana dilatih sebagai PRS.
Saya rasa bahagia kerana saya belum dilantik sebagai skop musyawarah waktu saya darjah 3, 4, 5. Waktu darjah 6 ni terharulah sebab saya boleh jadi skop musyawarah secara rasmi. Diharap semua pemimpin muda yang dilantik pada hari ini dapat menggalas tanggungjawab dengan baik dan dengan penuh amanah. Sekian sahaja laporan pada hari ini. Assalamualaikum. Bye.